Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Fakri ingin berkongsi dengan anda semua tentang sejarah diving dalam bola sepak. So, first kita rungkai dulu apa itu diving. Diving ni sebenarnya kalau kita direct translate terus English ke bahasa Melayu, diving tu menyelam. So, ada ke menyelam dalam bola sepak ni? Ada, jangan terkejut, ada. Diving dalam bola sepak ni kalau dulunya keeper biasa guna diving untuk keeper. Tapi jangan pelik sebab striker pun ada diving juga, diving header. Tak kisahlah, itu bukan striker ke, midfielder, defense pun boleh juga diving header. Tapi diving yang kita nak bincang hari ni bukan diving tu. Diving yang kita nak bincang hari ni iaitu diving berlakon. Berlakon ataupun pura-pura sakit lah, senang nak cakap. Kalau yang paling famous tu kita tengok sendiri meme Neymar kan, yang dekat FIFA World Cup bila lah, saya tak ingat. Tapi dia punya meme tu, dia punya bergolek daripada Kodia sampai ke Lakin. Diving tu famous sebab Neymar lah. Neymar ni dia buat famous lah. Tapi sebenarnya diving ni dari mana datang dia? Dari mana asal-usul dia? Siapa yang tokoh diving yang sebenar-benarnya? Bukan Neymar, ada orang lain. Tengok sebenarnya tak ada pun catatan rasmi yang menunjukkan beliau ni lah yang bapa segala diving. Bukan, tak ada. Tapi yang setelah saya kaji adalah saya terjumpa ada satu yang berjaya dirakamkan ataupun direkodkan pada tahun 1990 di Itali, World Cup di Itali tahun 1990. Seorang pemain Jerman, nama dia Jurgen Klinsmann. Dia macam level-level WWF. Dia macam baru lepas kena rock bottom dengan The Rock. Dia punya menggeliat tu lain macam . Tapi ada benda yang lagi dahsyat daripada pendapat saya lah. Diving ni bagus ke tak bagus diving ni? Ada baik dia ke diving ni? Okay, pada pendapat saya, sebelum tu bagi saya butang baju dulu sebab kita nak cakap pasal professionalism kat sini . Diving ni pada saya dia ada baik dan ada buruk dia. Apa baik dia? Baik diving ni bila kita nak elak daripada injured throw dan kita nak psycho pihak oponen. Dan diving ini juga dapat memberi kita kelebihan. Contohnya nak dapatkan sepakan percuma, nak dapatkan penalti. Diving ni function. Tapi janganlah obvious sangat kau nak diving sampai baru nak start salam-salam tu pun oponen salam sikit je dah menggeliat macam ulat sampah. Tu bengong tu punya. Janganlah sampai macam itu. Lepas tu kalau nak kata keburukan diving tu memang kalau yang jenis-jenis over tu sampai ada yang dia slide kaki kanan tapi sakit pergi. Jauh tu. Jauh kena kaki tapi sakit pergi. Tak tahulah dia punya saraf ke apa, saya tak tahulah. Wallahu alam. Diving ni kalau boleh, kalau kita seorang pemain profesional yang fair play, elak lah. So kesimpulan dia, nak diving pun kena bijak juga sebenarnya. Dia tak semestinya orang bodoh yang diving. Sebenarnya orang yang bijak yang diving.